Dato' Sri, satu Malaysia menantikan move Dato' Sri. Boleh komen sikit? Allahu Akbar. Sebenarnya itu soalan nak tanya pun. Yang lain tu bunga-bunga je. Allahu Akbar. Dato' Sri sikit untuk arakan. Untuk arakan sikit. Ucapan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir dalam majlis sambutan Hari Raya yang dianjurkan oleh PAS ini. Begitu meriah sekali. Saya ucapkan tahniah dan syabas. Ini menunjukkan bahawa PAS mempunyai satu konsep very inklusif. Saya perhatikan bukan hanya orang Melayu, bukan hanya yang beragama Islam, tetapi ia dikunjungi oleh semua kaum. Jadi keterbukaan yang ada ini harus kita semua rakyat Malaysia mempunyai satu sifat atau sikap yang sama, supaya insya-Allah di masa depan nanti inilah yang kita idam-idamkan untuk meneruskan perjuangan dalam negara. Biarlah kita mempunyai sifat keterbukaan. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Datuk nampak sangat suasana muhibah di antara semua parti-parti politik malam hari ini. Pandangan Datuk, adakah itu positif kepada PRN akan datang dan Persatuan Melayu? Yang ini yang saya katakan, bila konsep yang dibawa oleh PAS ini sudah nampak ada keterbukaan. Jadi muhibah yang ditunjukkan oleh semua pemimpin-pemimpin, sama ada ianya daripada Parti Melayu, bukan Melayu, sama ada mereka daripada PN atau bukan PN. Tapi yang pentingnya semua itu adalah menunjukkan kesepakatan untuk menentukan bahawa pilihan raya itu akan menjadi satu-satunya the battleground untuk semua memikirkan Perikatan Nasional. Dato' Sri, satu Malaysia menantikan move Dato' Sri. Boleh komen sikit? Allahu Akbar. Sebenarnya itu soalan nak tanya pun. Yang lain tu bunga-bunga je. Allahu Akbar. Saya sebenarnya mempunyai satu pendirian bahawa sokongan yang saya berikan kepada pengerusi PN yang ada hari ini, iaitu Dr. Samsuri, bukan hanya datang daripada pertuturan saya sahaja, tapi action menunjukkan bahawa saya benar-benar memberikan sokongan. Kerana apabila kita memberikan sokongan, biarlah ikhlas. Jangan ada sifat cakap depan lain belakang lain, ada agenda lain. Pada saya yang pentingnya adalah supaya rakyat menilainya kita mempunyai kepimpinan yang boleh membawa Malaysia ke mercu kejayaan. Terima kasih. Okey, terima kasih.